Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, semua sihat? Sihat. Okey, jadi hari ni sebelum tu saya nak tanya, semua dah makan ke dalam kelas ni? Belum. Okey, tak apa. Lepas ni boleh pergi kantin beli makanan. Baik. Baiklah. Hari ini kita akan buat penilaian secara interaktif tentang revolusi perindustrian. Saya nak lihat bukan sahaja pengetahuan kamu, tetapi juga bagaimana kamu ni guna TMK, teknologi maklumat komunikasi. Yes. Jadi kenapa kita nak belajar? Jadi kita boleh tengok lepas ni apa yang kamu faham berdasarkan topik-topik yang kita bincangkan. Jadi sebelum tu saya juga akan bagi sokongan khas kepada rakan PBT kita. Jom kita mulakan sekarang. Start. Okey, sama je. Okay, start. Mula. Mira. Mula Mira. Mula Mira. Aku kena bodoh. Okey, saya mulakan dengan Yana. Apa yang awak tahu tentang revolusi perindustrian? Revolusi perindustrian itu suatu perubahan besar daripada kerja tangan kepada penggunaan mesin. Setahu saya dia berlaku di Britain pada abad ke-18 dan perubahan revolusi ini menyebabkan pengeluaran ni jadi lebih cepat dan lebih banyak. Macam tu. Pandai. Bagus. Padat dan jelas. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan revolusi perindustrian. Jadi, Aisyah, Saya. apa dua kesan utama ya, cikgu nak utama revolusi perindustrian kepada masyarakat kita? Okay, yang pertama, dia dapat membuka peluang pekerjaan kepada orang ramai. Lepas tu, dia juga menyebabkan urbanisasi. Very Urbanisasi tu maksudnya ramai orang berpindah daripada kampung ke bandar untuk bekerja di kilang. Menarik. Jadi tepat. Itu menunjukkan awak faham kesan dia bukan sekadar ingat fakta je. Awak faham apa yang awak belajar. Okey. Seterusnya kita beralih kepada Amira. Di mana sekarang kan kita beralih kepada teknologi maklumat komunikasi. Jadi Amira, awak dah siap kan interaktif timeline di mana awak buat benda tu semalam kan? Betul. Okey. Jadi boleh tunjuk satu peristiwa penting berkaitan dengan interaktif timeline. Jadi saya telah buat satu interaktif timeline. Dalam timeline saya tu saya ada letakkan gambar, audio yang ringkas dan satu pautan video animasi supaya saya senang faham cara enjin tu berfungsi. Nak tengok tak? Nah. Tengok ni. Wow. Amazing. Wow. Okey. Jadi baguslah atas penggunaan multimedia awak ni. Jelas awak bukan hanya salin maklumat je. Okey, seterusnya kita beralih kepada video seterusnya lah. Okey, seterusnya saya nak Aini lah. Saya Aini. Okey. Cikgu kat sini. Cikgu tak dekat bawah. Okey. Jadi Aini. Sekarang Aini ada Aini okey? Okey. Aini ada disleksia kan? Betul tak? Saya dapat rekod Aini ada disleksia. Betul. Okay. Saya nampak je. Jadi Malam dia kata dia nampak huruf tu terbang. awak okey, sekarang ni awak nampak. Okey, awak pegang apa tu? Ni. Awak boleh baca? Alif bagi dia surat cinta semalam. Oh. Betul tak? Ke macam nampak berterabur ayat ni? Nervous. Nervous, okey. Kembali ke soalan. Okey. Saya nak tuju terus lah. Ini ada disleksia. Ya. Jadi, saya beri awak tunjuk visual semalam. Awak boleh guna gambar yang cikgu sediakan. Aini, pilih satu kad dan ceritakan apa yang awak faham daripada gambar yang awak tengok tu. Okey. Ni kan kad kilang yang cikgu bagi semalam. Wow. Cantik. Betul.
Rahsia. Kilang tembus tu. Basically macam tu lah. Okey, tapi kilang kilang ni kita tahu yang dia boleh membuat barang dengan lebih cepat kan. Tapi kita tak tahu apa yang buruk dekat kilang ni apabila dia mengeluarkan udara yang kotor. Lagi juga lagi saja. Aimi rasa itu jawapan Aimi. Ya. Okey. Aimi lah. Aimi boleh saya kata hebat. Okey. Sebab awak percaya jelaskan kesan positif dan negatif menggunakan visual yang cikgu bagi semalam. Saya tahu biasa je. Okey. Orang disleksia. Okey, saya rasa saya memang kena beras pada orang yang seterusnya lah. Supaya tak keluar lagi kekacipan tu. Okey. Okey. Mai. Okey. Untuk membantu awak fokus, cikgu nak minta awak guna aplikasi AR. Awak faham tak AR tu? Tapi saya faham. Awak faham? Okey. Okey, hari ni boleh tulang dulu. Okey. Cikgu ni disleksia. Cikgu kena bagi cikgu. Okey. Kawan yang sebelah kena main peranan lah untuk kenalkan. Dia ada disleksia sambut ADHD. Okey, awak dah buka model 30 mesin taman tu, tenun tu? Apa benda cikgu? Dan cikgu, dalam AR ni saya nampak bahagian mesin tu bergerak. Saya faham mesin tenun ni lah yang buat kain lebih cepat daripada tenun dan daripada tenunan tangan. Nak tengok sikit lagi boleh? Boleh. Boleh. Nak tengok juga. Mantap. Jadi baguslah kan, memang bagus sebab awak boleh fokus bila ada visual bergerak tu. Jadi ini menunjukkan kecekapan awak tu guna TMT tu macam mana. Okay. Seterusnya, baik semua. Soalan terakhir. Okay. Bagaimana revolusi perindustrian ni ada kaitan dengan kehidupan kita hari ini? Saya nak jawapan ringkas daripada semua orang. Baik, Yana, soalan terbuka. Yana dulu. Siapa nak jawab? Yana pandai. Yana dulu. Okey, Yana. Yana betul. Okey, saya beri year 2. Okey, kalau saya mesti apa? Yana yang kena bos. Saya tahu dia besar orang duduk dekat sebelah orang disleksia kan. Dia tak berjangkit kan? Tak. Masih orang berjauh. Macam sekarang kan mesin automatik yang kita guna tu dia macam robot. Jadinya apa? Jadinya dia macam ada kesinambungan masa sekarang ni dengan waktu dulu. Betul setuju. Seterusnya apa lagi? Bagi saya dah. Soalan apa tadi? Apa hubungan revolusi industrial dengan kehidupan kita? Revolusi industrial ni dia mempengaruhi cara kita semua bekerja. Sebab sekarang ni kita banyak gunakan teknologi, bukan macam guna fizikal. Jadi dia macam membantu dalam kehidupan sehari kita. Dan daripada itu juga pengangkutan moden macam kereta api juga semuanya bermula dari perubahan besar zaman itu. Okey. Pada pendapat saya pula? Okey, nampak. Betul lah. Ni kat kereta contohnya. Jangan tengok. Bayangkan je. Okey, ni kat kereta. Dengan mesin ya, orang boleh pergi tempat lebih jauh. Tengok jauh lagi mana? Jauh. Yang tu je lah. Terusnya. Sampai situ je kan? Saya pula lah. Tadi kan saya tengok AR. Saya dah ingat AR tu apa? Augmented reality. Jadi daripada AR ni saya boleh nampak progress mesin dan proses mesin tu sendiri lah. Jadi saya fikir dunia kita sekarang ni masih teruskan idea yang sama, iaitu guna teknologi untuk memudahkan hidup. Betul. Jadi
Nampaklah melalui AR tadi, saya nampak proses mesej. Jadi saya fikir dunia kita sekarang ni masih teruskan dengan idea yang sama. Jadi guna teknologi itu untuk meneruskan kehidupan kita. Ya, betul sekali. Setuju. Okay, terima kasih kepada semua sebab berdasarkan jawapan kamu, saya dapat lihatlah. Yang pertama, kamu bukan sekadar hafal fakta sejarah. Yang kedua, kamu berjaya guna TMK tu untuk memahami topik dengan lebih mendalam. Yang ketiga apa? Kamu ni dapat mengaitkan revolusi perindustrian tu dengan dunia moden sekarang. Yang terakhir, okey, awak boleh kenal-kenal dulu. Nanti kita balik. Okay. Yang terakhir, cikgu boleh nampak rakan PPT kita juga menunjukkan pemahaman melalui pendekatan visual dan teknologi. Jadi kita berikan jadi itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Okay, semua boleh pergi kantin dan boleh pulang sekarang lah. Terima kasih cikgu. Nak balik. Balik pun boleh lah. Jom main basikal lu, basikal. Oh, boleh. Cikgu, saya nak duduk nak cikgu. Oh, nak duduk. Okey. Kita bincang topik seterusnya. Cikgu. Langsung pindah topik.